Okey, yang ni 4G15 kita try pakai idle control valve. Jom kita tengok idle control valve. Yang tu idle control valve dia lah. Okey. Kita try Kita try start. Dia dah hidup lah tu. RPM pun semua cantik lah. Okey, kalau kita nak adjust, dia ada dekat sini ada target. Lepas tu dia ada PWM duty cycle dengan PWM crank duty cycle. Cranking ni time kita on kunci tu kan, nak mula-mula cranking tu dia akan hidup lah untuk naik ke RPM, bagi mudah start. Lepas tu yang ni bila dia dah start, yang ni kita punya target lah. Temperature ni semua bawah temperature. Atas ni yang ni motor, berapa RPM kita target. Lepas tu yang ni pun duty cycle PWM. Yang ni pun duty cycle valve lah. Okey, sekarang ni contoh kita letak dekat sini 5. Kita tengok apa efek dia. Sub RPM jatuh lah. RPM jatuh. Okey, kita backkan balik. Dia naik balik RPM. Hidup kan ni. Okey, andai kata kita nak naik lagi RPM, yang ni kita try letak 50. Nampak? RPM dia makin tinggi naik. Okey, lepas tu kita back. Kita back kembali ke asal. Okey. Yang ni pula function dia. Macam kita mula-mula start kan. Nampak? Dia naik tinggi RPM. Dalam 5 second macam tu, dia pindah ke sini. Yang tu function dia lah. Dah, yang tu je lah. Okey, kita nak tunjuk kalau idle control valve ni tak hidup lah. RPM dia jadi tinggi. Kalau kita tutup ni, matilah enjin. Kalau kita pasang, dia hidup lah. Okey, video sini ada. Kita try start, kita off, start kunci. Yang ni untuk apa ni, cranking. Dia ada hidup ni, dia punya IACV tu hidup lah. Start.